Okay guys, aku nampak satu lagi model yang dia ada dia punya personality yang tersendiri. Okay. Okay, X-Wish personality dia memang lain macam guys. Korang tengok ni. Aku pasang kamera je korang tengok. Ni model-model daripada X-Wish. Ada sidecar guys. Ini kalau ada family pergi main best pergi travel kan, okay. Yang model macam itu pun ada. Ini kalau nak masuk kebun ke, masuk hutan ke, nice ni. Dia check accessory dia ni. Okay, depan ada bonnet dia, front rack. Jadi rack, ini kalau tak nak pakai pun boleh buka ni. Okay, bonnet dia. Ini dia punya seat lebar, selesa. Okay, ni floorboard dia. Floorboard dia jenis lubang macam ni. So, kau nak adjust senang lah. So, ni apa? Black ke? Tak pastilah apa. Okay, di depan dia macam van kecil, mini van. Nampak tu? Okay, belakang open, depan tertutup. Ini rasa masuk hutan seronok. Mana-mana ada kebun ke, siapa ada kebun nak buat masuk kebun, cantik ni. Okay, lepas tu antara model-model lain dia macam ni. Model-model macam brand-brand apa, Azroy. Nampak? Besar-besar guys. Besar-besar. Itu sama, besar tu. Okay. Untuk model tiga tayan apa ada? Tiga tayan ni dia buat test ride tau. Yang ni dia buka test ride bang. Yang ni lah. Kan? Kat luar kan? Kat luar. Ada buka test ride kan? Ini pun ada test ride. Nampak? Aduh, tapi kalau korang tak biasa bawa jenis tiga roda macam ni, hati-hatilah. Agak susah nak kontrol sebenarnya untuk tiga roda macam ni. Ini model X-Wish apa ni? Ada tulis pula. Tapi tak apa, nanti ada masa aku pergi test ride. Korang tengoklah macam mana. 1000cc lah. Saya tak berani je. Ini pun lawa ni. So memang besar lah. So inilah model-model yang ada, yang X-Wish keluarkan . Okay, so dia punya personality, dia punya identity adalah model-model yang macam inilah. Kalau tak model-model besar macam ni. So kalau korang rasa kan, korang nak try model-model macam ni, korang boleh je pergi dekat Enforcement Dealer, pergi tengok secara dekat model X-Wish ni. Memang padu-padu guys.